Content marketing strategi yang ni ramai orang suka buat dan ramai juga orang rasa senang nak buat, dan sebab itulah ramai orang buat membuta tuli tanpa ilmu, iaitu content marketing strategi yang kita panggil personal branding. Okay, so personal branding ni memang ramai orang buat. Dulu-dulu orang yang famous-famous je buat, tapi sekarang ni semua pun buat. Orang jual jamu, orang jual insurans, orang jual rumah, semua buat, dan tak salah pun nak buat. Yang salahnya ialah terlampau hard sell ketika membuat konten personal branding. Bila you all kerap buat konten yang hard sell, you all akan hanya menjauhkan orang dari you instead of menarik orang suka kepada you. Okay, tips dia ialah bila you buat konten personal branding, pastikan you ada limit masa, jadual yang betul, di mana you all nak buat hard sell, di mana you nak buat soft sell. Dan janganlah buat konten personal branding tu yang membosankan. Hari-hari benda sama, hari-hari konten random, hari-hari konten yang tak ada value. So you all kena pandai cari tempat syuting yang cantik, cari konten yang bagus, supaya konten-konten you tu akan bantu orang lebih suka kepada you, dan lama-lama bila dah suka akan datang interest untuk membeli dari you. Okay, so since dia adalah content marketing strategi yang paling senang, so kuasai ilmu content personal branding.